Datang untuk kursus ni memang kosong tentang aircon ni. Nama saya Ahmad Yuda bin Imran. Saya berasal dari Pahang tapi sekarang stay dekat Pasir Gudang. Saya bekerja sebagai technician mesin lah. Kira memang lain daripada aircon lah. Selepas saya join kursus ni, saya rasa terlalu banyak info lah yang bagus daripada cikgu. Cikgu pun cikgu yang sangat berpengalaman dan profesional. Kiranya saya datang untuk kursus ni memang kosong tentang aircon ni. Sekarang alhamdulillah lah, tentang serba sedikit tentang aircon ni, untuk serba tu saya boleh buat sendirilah, saya yakin lah. Dengan apa yang cikgu ajar, tips pun banyak yang diberikan untuk cikgu tu. Saya sarankan sangat-sangat, siapa yang berminat tentang aircon memang kena join. Dan inilah hasil saya punya build yang saya buat, memang daripada A to Z. Semalam pun cikgu suruh leraikan semua, indoor, outdoor. Lepas tu piping pun buat baru. Kira saya bangga lah rasa dengan diri sendiri ni, sebab daripada kosong boleh buat sendiri. Yuran, lepas tu proses untuk daftar, tempat pembelajaran dengan cikgu, semua kalau pendapat saya bagi 5 bintang lah. Sebab semua profesional, mantap orang cakap. Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fauzan Azimah bin Osman. Saya daripada kelas Selangor. Bidang kerja dalam kerja kilang. Okey, ini hasil kerja saya selama 2 hari 1 malam saya duduk kat sini. Kat sini saya boleh belajar cara-cara nak check aircon, nak troubleshoot, nak vacuum, lepas tu nak yang berkaitan dengan kupa yang bocor. Kat sini senang dan mudah difahami. Lepas kita belajar teori terus kepada amali, A to Z senang faham lah untuk kita kursus kat sini.